Dalam kotak bunga muraya terbit bau harum berseri, buku cetak, buku maya, menjadi ilmu insan bestari. Yang dimuliakan saudari pengacara majlis, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Azam Shah bin Abdul Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu. Yang dihormati Puan Zuraida bin Zakaria, Ahli Majlis Zon Sipang Pulai, Majlis Bandaraya Ipoh. Yang berusaha Encik Asmawi bin Muhammad Mokhtar, Pelongkanan Pentadbiran. Yang berusaha Puan Juli Sabrina Lam binti Abdullah, Penongkanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Puan Sabiha Piti Abu Bakar, Penongkanan Kokurikulum. Penyelaras bersama Puan Rahida binti Hasan Syahari dan juga Puan Salwani binti Mustafa. Rakan-rakan guru serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Baik, program pada pagi ini kita anjurkan untuk meluncurkan bacaan digital edisi ke-7. Untuk makluman Puan Zuraida, tuan-tuan dan puan-puan serta anak sekalian, sejak 2019 lagi sekolah kita telah pun menganjurkan satu-satunya program di Malaysia, program bacaan digital, dan perkara tersebut telah pun mendapat sokongan dan dukungan daripada Perbadanan Kota Buku pada ketika itu. Sehingga hari ini pada tahun 2025 7 kali edisi ke-7 program ini diadakan. Baik, apakah tujuan utama program ini? Tujuan utamanya ialah untuk kita menyemarakkan semangat budaya membaca dalam kalangan seisi warga, murid-murid dan juga guru-guru serta ibu bapa. Mengapa program digital? Kerana abad milenium ini bahan digital, perangkat elektronik menjadi satu kewajipan yang ada pada setiap individu. Malah ada dalam kalangan kita yang mempunyai lebih daripada 2 perangkat elektronik. Dia ada telefon bimbit, dia ada tab, dia ada laptop, dia ada komputer. Malah televisyen di rumah pun dah ada smart TV. Setiap hari kita berurusan dengan alat-alat digital. Maka sudah sangat perlulah untuk kita menggunakan bahan digital untuk menyemarakkan budaya membaca. Okay, SKTV? Okey, siapa nak bercakap? Nak panggil datang depan? Okey, baik. Apakah program-program yang kita laksanakan? Banyak program, antaranya yang perlu dan wajib anak-anak ikuti ialah yang pertama, catatan rekod nilam secara manual melalui buku rekod nilam. Dan yang kedua, perekodan e-nilam yang dihantar melalui link. Dan untuk makluman, kita lah sekolah pertama yang buat perekodan e-nilam dan baru diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Berdasarkan pengamatan kami, dengan adanya perekodan e-nilam, kita mendapati catatan perekodan semakin meningkat. Dan setakat ini semenjak 7 tahun diadakan, rekod terbanyak ialah 850 judul buku dicatat oleh tokoh nilam kita. Dan kami mensasarkan ada dalam kalangan murid kita yang akan memecahkan rekod boleh mencatat bacaan sehingga 1000 judul buku. Dan komitmen kami, sekiranya ada murid boleh mencatat 1000 judul buku sepanjang 6 tahun di sekolah rendah, sudah tentulah kita akan usahakan untuk mengiktiraf mereka dengan menyampaikan hadiah yang lebih istimewa lagi. Dan pada hari ini, dalam peluncuran pada hari ini, kita akan diperkenalkan hadiah istimewa oleh yang berbahagia kaunselor kita. Apakah dia tersebut? Kita tunggu nanti. Dan komitmen kita, hadiah tersebut sangat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Ada orang bertanya, kenapa hadiah nilam ni, hadiah membaca ni nak bagi tinggi sangat? Sampai harganya ratusan ringgit. Memang sangat tinggi. Sekurang-kurangnya RM150 untuk seorang penerima hadiah. Dan penerima utama sudah tentulah hadiahnya mencecah hingga RM500 dan ke atas untuk seorang penerima. Kerana kita yakin dan kita percaya murid-murid yang banyak membaca dalam kerangka minda mereka mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin bagi anak-anak sekolah rendah, dia sekarang ni dia tak keluar lagi ilmu tu. Saya yakin apabila anak-anak sampai di sekolah menengah, murid-murid yang dapat hadiah nilam inilah yang akan mewarnai, yang akan mendominasi sekolah-sekolah menengah nanti.
Sebab itu kita nak baca banyak-banyak. Lagi banyak bahan bacaan kita baca, lagi banyak ilmu yang ada dalam minda kita, dan ilmu tersebut mungkin tak keluar hari ini, dia akan keluar pada satu masa yang tiba nanti. Baik. Dan untuk maklumat anak-anak, untuk periguran bacaan, komitmen kita untuk memberikan hadiah yang tertinggi bagi pembaca yang mendapat 5 bintang ke atas. Okay, nak dapat 5 bintang, berapa judul buku perlu dicatat? Sebanyak 720 judul buku minimum. Minimum 720 judul buku. Semakin banyak bilangan buku yang dicatat, itulah tokoh yang akan kita anugerahkan sebagai tokoh nilam. Dan dalam masa yang sama juga, tokoh ini perlu terlibat dalam beberapa aktiviti. Untuk murid-murid juga, InsyaAllah minggu depan kami akan lancarkan resensi buku, yang mana murid-murid perlu membuat rekod secara video, hantar kepada kami, buku bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tujuannya adalah untuk mencari bakat bagi pertandingan pembaca bestari, pengkarya muda, yang hadiahnya juga lumayan. Kalau anak-anak dapat, boleh sampai ke peringkat kebangsaan, dapat anugerah tokoh nilam. Kita tahun lepas hanya dapat mencapai tempat kedua saja daerah, dan tahun depan kalau boleh, kita nak wakil daripada daerah, wakil negeri Perak datang daripada sekolah Tabam 1. InsyaAllah kita sedang usahakan. Jadi sekadar itu, bagi pihak majlis kami merakam juta terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berusaha, Kaunselor Puan Zuraida, atas kesudian untuk menaja hadiah utama pada program kita pada hari ini. Kita tunggu sama-sama hadiahnya apa nanti, dan hadiah tersebut akan kita sampaikan pada hari anugerah apresiasi kecemerlangan murid pada bulan 12 nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.